So tuan-puan, apa yang menariknya bila kita menabung emas ataupun menyimpan emas ataupun membeli emas bersama dengan KAB Gold ini? So banyak yang menariknya. Satunya, bila kita menyimpan emas dengan KAB Gold ni ialah kita menyimpan emas sedikit demi sedikit boleh serendah RM50. Semua orang mampu, segenap lapisan masyarakat mampu menabung emas, mampu memiliki aset emas ini sebab boleh beli serendah RM50. Selain daripada itu, selain daripada menyimpan emas secara konsisten, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, kita juga diberi peluang untuk menjadi executive partner KAB Gold. Begitu. Itu yang menariknya. Semua gold saver KAB Gold berpeluang untuk jadi agent ataupun dealer kepada KAB Gold ini, iaitu dinamakan sebagai executive partner. Nak berjaya dengan KAB Gold ni, kita kena buat 4S. Bila kita buat keempat-empatnya, insya-Allah kita akan jadi penyimpan emas yang berjaya. S pertama adalah kita kena konsisten menabung emas. Beli emas sikit-sikit serendah RM50 ataupun ikut kemampuan kita. Ada orang mampu 1 gram 1 bulan, ya teruskan 1 gram 1 bulan. Nanti gram emas kita, aset emas kita bertambah dengan signifikan. S yang kedua adalah kita schooling. Di samping kita simpan emas, kita tidak ditinggalkan begitu saja. Kita diberi pendidikan, kita diberi pengetahuan. Kelas-kelas secara online dan offline disediakan, boleh dikatakan setiap minggu, dan ada juga kelas secara bersemuka setiap bulan sekali di HQ KAB Gold. Kelas-kelas ini meliputi ilmu tentang basic emas, fungsikan emas dan segala macam tentang ilmu emas, juga ilmu tentang bagaimana kita nak educate orang supaya menyimpan emas dengan betul, dan juga lagi satu ilmu adalah ilmu kepimpinan, iaitu ilmu tentang leadership. Okey, itu schooling. Dah schooling, S ketiga adalah sharing. So bila kita dah ada ilmu, makanya wajiblah kepada kita untuk sharing kepada orang ramai. Kita sharing tentang ilmu simpanan emas, kita sharing tentang manfaat simpanan emas, jadi kita educate orang, sharing, berkongsi begitu. Kemudian selepas itu, S yang keempat adalah scale up. Setelah kita begitu, maksudnya kita di sini dah jadi pemimpin pula. Kita scale up. Jadi kita dah ada gold saver bimbingan kita, kita tak nak mereka terus sekadar jadi gold saver, kita nak naikkan mereka jadi executive partner yang berjaya seperti kita juga. Maka kita scale up. Selain daripada mereka simpan emas sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, kita dedahkan kepada mereka strategi usahawan emas. Supaya apa? Supaya mereka dapat manfaat berganda seperti kita. Di samping simpan emas, menyimpan emas, aset emas yang semakin value yang naik, dan kita juga mencipta peluang kepada mereka supaya mereka jadi executive partner yang boleh menjana pendapatan pasif, boleh jana pendapatan, dan boleh dibuat secara part time saja. Sesiapa yang mahir secara online boleh buat secara online 100% pun boleh. Saya pun lebih kepada online. Yang daftar dengan saya kebanyakannya strangers, 70% strangers. Jadi itulah yang menariknya bersama KAB Gold ni. Kita buat 4S. Pertama, kita saving secara konsisten. Yang kedua, kita schooling, kita belajar ilmu emas. Yang ketiga, kita sharing, dan yang keempat, kita scale up. Jadi jom tuan-puan bersama dengan saya, insya-Allah kita akan bimbing, kita akan guide tuan-puan jadi gold saver dan juga executive partner KAB Gold yang berilmu dan berjaya, insya-Allah. Saya akan bantu 100% secara percuma juga. Okey, bye-bye.